Okey bang, boleh tak perkenalkan diri dulu? Okey, nama saya Muhammad Zulkarnain bin Jamali. Okey. Saya Kuching. Oh, Kuching? Kuching. Daripada Kuching ni? Dia Kuching. Wah, jauh. Okey. Saya nak tanya, pernah buat trade before kan? Trading. Pernah. Okey. So, macam mana pengalaman main trade ni? Saya start trade dekat 8 tahun lah. Oh. Tapi platform yang berbeza dulu saya start daripada Forex. And then pergi kepada FCBO. And then sekarang ni saya nak involve dalam funded punya. Okey. Apa yang specialnya funded trade ni? Nak dikomparekan dengan yang lain? Funded tak guna duit sendiri. Kan. Kalau yang platform lain semua guna Modal sendiri kan? Okey. Itulah kalau kita macam untuk funded kan, saya nampak dia punya peluang tu untuk dapat lebih kata income lah. Income yang lebih. Sebenarnya kalau contoh macam platform FCPO lah, bukan promote lah tapi FCPO, dia kalau kata kita trade guna duit sendiri, emosi dia lain. Betul. Tapi bila kata Kita lagi funded ni, stress kan? yes, bila funded ni kita guna trade guna duit orang lain sebenarnya. Tapi bukan duit orang lain, maksudnya duit pada funded. Stress free. So dari segi apa dia punya mental, mungkin mental health kita makin apa tengok kata lebih stabil lah untuk trade. So, sarangan kepada mereka di luar sana untuk pilih trade. Cok. Korang dah register? Klik ni bawah, okey? Bye. Okey, kalau bagi saya lebih sedap lah kata kalau nak trade ni guna funded, sebab dari segi risiko sebenarnya kalau katalah akaun kita tu burst, hanya burst modal kita je RM200. Itu untuk buka akaun kan? Dia buka akaun tu je. Yang lain tu kita tak berfikir pun. Walaupun dalam kita punya funded tu sampai RM25,000, loss sampai RM1,000 tu tak ada efek sebenarnya. Kita yang loss sebenarnya RM200. Betul. Tapi kalau trade yang guna duit sendiri, kalau loss RM1,000 lah. Oi. Betul. Yang tu yang bezanya. Sakit. Okey, betul. Sakit. Memang sakit. Okey bang, okey. Terima kasih. Okey, sama. Alright.